Orang-orang Rawang minggu ni pergi Aeon boleh makan makanan Thai. Sebab Malaysia Thai Halal Food Festival ataupun MATAF tengah berlangsung dekat pekarangan Aeon Rawang sampai 21 Jun nanti. Memang best, meriah, ada macam-macam vendor daripada masakan panas, dessert, makanan viral pun ada. Datang sini wajib pergi Kanom Chin ni beli lak satai dan juga pancake. Yang best seller pancake Nutella macam ni, tapi kalau nak rare, unik, cuba order pancake jala emas ni. Pancake tu kalau makan panas-panas crispy, lepas tu jala emas tu macam cair dalam mulut. Laksa Thai kuah ketam pun kena cuba sebab susah sangat nak jumpa dekat tempat lain. Rasa dia macam Thai green curry, pekat, lemak manis, lepas tu ada hint of pedas sikit dekat ujung-hujung. Yang ni pula bukan makanan Thai, tapi korang kena cuba keropok gemuk ni. Kita orang ada jual kerupuk gemuk. Lepas tu kita orang ada sata, baby, lain semacam. Keropok gemuk ni sebenarnya keropok leko tapi dalam bentuk bulat. Nampak tebal, ingatkan keras. Rupanya ini adalah keropok leko paling lembut kita orang pernah makan. Keropok gemuk ni diorang bukan bawa yang frozen tapi diorang uli dekat sini tau. Sama juga macam cikurul ni. Yang ni pun bukannya frozen ataupun ambil dari kitchen jauh-jauh. Diorang buat dekat sini juga. Cikurul ni boleh pilih flavor untuk seasoning, untuk filling dan paling unik boleh pilih kepedasan. Sukiya beef bowl dekat sini pula boleh pilih nak nasi, Maggi ataupun ramen. Tak tahu siapa yang mulakan idea Sukiya beef bowl ni tapi memang sedap. Loceng dekat sini pun besar-besar, ada macam-macam jenis. Harga dia 310. Boleh campur-campur. Tahu bergedil dengan tahu crispy pun ada juga tau. Kita bawakan korang tahu bergedil daging and ayam. Dan kita bawakan tahu crispy kriuk yang viral tu. Kita sambal kicap kita. Untuk air pula korang boleh try lengkong Baby Bangkok ni. Yang ni dia punya lengkong besar-besar, memang puas. Minum ni saja pun dah kenyang. Kalau nak lagi segar, air buah pun ada juga. Ada jual jus nanas, kap kecil dalam RM4. Kalau kap besar, RM7. Bukan setakat jus je, tapi diorang jual juga buah, aiskrim dan puding daripada nenas. Jus mangga Bangkok ni pun menarik sebab diorang tak pakai cordial, memang betul-betul ambil buah dan diorang blend. Lepas tu ingatkan yang ni display je, tapi rupanya beli air dan memang dapat buah sebiji juga. Baby Bangkok tea ni pun sedap dan baru perasan rupanya semua air dekat MATAF ni ada bunga tau. Kalau nak dessert pula, antara yang korang boleh try adalah kunafa. Siapa yang nak dapatkan kunafa Kaihan, boleh datang di Aeon Rawang. Kami bawakan 10 flavor untuk korang. Harga daripada RM10 sampai RM35. Kalau nak kunafa bajet pun ada. Yang ni RM5 je, tapi yang ni lagi kecil. Dan korang kena try juga mochi ataupun mochi bites dekat sini. Serius, mochi bites dekat sini sangat-sangat lembut. Lepas tu ada red velvet tu bagi rasa crunchy sikit. Dekat sini ada juga pancake Jepun ataupun taiyaki. Flavor dia korang boleh pilih. Yang ni pun sedap. Serius, ada banyak lagi booth menarik daripada makanan dan bukan makanan pun ada, macam baju, play area. So korang jangan lepaskan peluang untuk ke MATAF dekat Aeon Rawang dari sekarang sampai 21 Jun 2026.